Tak nak nangis. Sabar tau. Kejap, sabar Emosi. Jangan nangis. Nak cerita ni, jangan nangis. Bodohlah, air mata ni pun. Pada bulan 9, dia kantoi curang dengan staff dia. Pada bulan 9 tu, kantoi curang bersama staff yang sama di kantoi curang pada 3 tahun tu. Staff yang sama. Okey, Tasha maafkan lagi. Kenapa dia tak ceraikan Tasha pada bulan 9 tu? Industri hiburan tanah air seringkali dikejutkan dengan siri kontroversi melibatkan kes kecurangan selebriti lelaki yang bukan sahaja menggoncang institusi kekeluargaan, malah mengundang kemarahan luar biasa daripada netizen. Bagi sesetengah artis, pendedahan mengenai pengkhianatan terhadap isteri telah menjadi titik hitam yang membawa kepada kejatuhan kerjaya secara drastik akibat kehilangan sokongan peminat dan penamatan kontrak oleh jenama-jenama besar. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti lelaki yang terpalit dengan isu curang dan dikecam hebat oleh netizen. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Andika Putra. Lepas tu, kalau Tasha nak berbincang dengan dia boleh bagi 100% anak atas hak asuh Tasha. Tapi kena buat apa tau? Aku kena clearkan nama dia pasal curang tu. Allah, kau dah curang-curang je lah. Kenapa pula aku nak kena clearkan? Isu kecurangan pempengaruh media sosial Andika Putra mencetuskan gelombang kecaman hebat daripada netizen selepas bekas isterinya Ananda Natasha mendedahkan bukti pengkhianatan yang berlaku dalam rumah tangga mereka menerusi media sosial. Andika didakwa menjalin hubungan sulit dengan beberapa wanita termasuk kaki tangannya sendiri di mana bukti perbualan mesra menggunakan panggilan seperti sayang dan baby telah dibongkar kepada umum. Konflik tersebut dilaporkan semakin meruncing dengan pertengkaran mulut sehingga muncul dakwaan mengenai ugutan penyebaran video intim sebagai cara untuk mendiamkan isteri yang akhirnya membawa kepada keputusan untuk bercerai secara rasmi pada Disember 2023. Kejatuhan reputasi Andika Putra sangat ketara apabila imejnya sebagai pakar motivasi dan pempengaruh Islamik hancur di mata peminat. Walaupun beliau cuba membersihkan namanya menggunakan pembentangan papan putih untuk menjelaskan situasi, tindakan tersebut hanya mengundang lebih banyak sindiran dan ejekan daripada masyarakat yang menyifatkannya sebagai penunggang agama. Kesan daripada kontroversi ini bukan sahaja menjejaskan kredibiliti beliau sebagai figura awam, malah mengganggu kepercayaan pengikut terhadap kandungan motivasi yang disampaikan, membuktikan bahawa pengkhianatan peribadi mampu melenyapkan kerjaya yang dibina dalam sekelip mata. 5. Syuk Saha. Buka, Syuk ada kat dalam. Bagi kau je cakap macam tu. Tak ada apa pun. Tak ada, kau nak ambil kasut ni, kau ambil ni. Buka, apa cakap? Dia ada kat... Kenapa kau sentiasa nak maki aku, dengki aku pasal rumah aku semua, Farah? Yelah, kau dah bahagia sangat lah kat sana. Kan? Kisah kecurangan pelawak dan pengacara Syuk Saha menjadi antara sejarah hitam paling ikonik dalam industri hiburan tanah air apabila beliau berkali-kali kantoi menjalinkan hubungan sulit dengan wanita yang sama. Pendedahan berani yang dibuat oleh bekas isterinya Rosa Sera di Instagram memaparkan bukti kecurangan yang menjengkelkan netizen sehingga beliau menerima kecaman bertali arus tanpa henti. Akibat daripada tekanan hebat orang awam dan kempen boikot, kerjaya Syuk yang sedang berada di puncak ketika itu runtuh sekelip mata apabila beliau diberhentikan kerja sebagai penyampai radio Hot FM serta digugurkan daripada pelbagai program televisyen utama kerana imejnya yang dianggap toksik kepada jenama. Kesan daripada pengkhianatan tersebut, reputasi Syuk Saha mengalami kerosakan kekal yang sangat sukar untuk dipulihkan sehingga kini. Walaupun beliau sudah bercerai secara rasmi dan cuba melakukan comeback dalam dunia seni, sebahagian besar masyarakat masih memandang serong. Setiap kandungan atau perniagaan yang cuba dimulakan seringkali dihujani komen negatif membuktikan bahawa sentimen marah netizen terhadap isu kecurangan beliau masih membekas dan meletakkan beliau dalam kategori figura awam yang hilang kredibiliti sepenuhnya di mata rakyat Malaysia. 4. Norman Hakim. Depan semua orang abang asyik bercerita pasal Mimi tu, bercerita yang dia tak pandai itu, tak pandai ini. Abang ingat saya ni apa? Abang ingat saya ni apa? Tak. Abang bercakap dari sudut kemanusiaan. Saya bukan manusia. Saya tak akan keluar apa-apa statement.
Jadi abang dah keluar dah, semua orang dah dengar. Meme begitu, meme begini, meme begitu, meme begini. Saya tak ada mak bapak. Ada mak bapak. Saya tak ada mak bapak. Kontroversi rumah tangga Norman Hakim dan Abby Abadi pernah menggemparkan negara apabila Norman ditangkap haluat dengan Mimi Suhaiza di pejabatnya pada tahun 2008 ketika beliau masih bergelar suami kepada Abby. Insiden tersebut mencetuskan kemarahan luar biasa dalam kalangan peminat seni tanah air yang menganggap perbuatan itu sebagai pengkhianatan paling besar terhadap isteri yang baru sahaja melahirkan cahaya mata. Walaupun Norman pada mulanya cuba mempertahankan perkahwinan tersebut, kecaman hebat daripada netizen dan tekanan emosi akhirnya membawa kepada penceraian mereka dengan talak satu pada Disember 2008 yang menandakan berakhirnya sebuah mahligai yang dibina selama lebih 6 tahun. Isu ini mendapat liputan meluas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat dalam kalangan peminat. Walaupun melalui fasa suka, Norman dan Abby berjaya membina hubungan baik demi anak-anak mereka dan membentuk keluarga besar bersama pasangan masing-masing. Mereka sering berkongsi momen kebersamaan sebagai sebuah keluarga, menunjukkan kematangan dalam menguruskan hubungan pasca penceraian demi kesejahteraan anak-anak. Walau bagaimanapun, baru-baru ini Abby Abadi menerusi live di TikTok memberitahu bahawa sepanjang penceraian selama berbelas-belas tahun, Norman tidak memberikan nafkah yang secukupnya dan juga tidak memberikan kemewahan kepada anak-anak. Walaupun kini Norman dan Meme mempunyai kekayaan yang luar biasa hasil perniagaan mereka. 3. Hafiz Roshdi. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup bahagia, dibelai, disayang, dikasihi oleh suami kita sendiri, punca dia dari mana? Jadi punca tu sendirilah daripada dia sendiri pun dah mengakukan. Dia kata dia akan buat declaration antara hubungan dia dengan hati rata. Semua orang dah boleh tahu. Kontroversi membabitkan pelakon Hafiz Roshdi dan bekas isterinya Nurul Syuhada merupakan antara kemelut rumah tangga paling tragis yang mendapat kecaman luar biasa daripada netizen. Isu ini mula memuncak apabila Syuhada mendedahkan kecurangan Hafiz dengan seorang wanita bernama Atira Yuhada yang kemudiannya membawa kepada insiden kekerasan di mana Syuhada mendakwa mengalami pada wajah. Tindakan Hafiz yang dianggap tidak bertanggungjawab dan kejam itu menyebabkan beliau menjadi sasaran boikot besar-besaran sekaligus memusnahkan reputasi bersih yang dibina selama ini sebagai hero drama. Kesan daripada boikot tersebut, kejaya seni Hafiz lumpuh sepenuhnya apabila beliau tidak lagi menerima sebarang tawaran berlakon lebih setahun sehingga terpaksa bekerja sebagai penghantar barang atau delivery demi kelangsungan hidup. Di pihak Syuhada pula, beliau terpaksa berhempas pulas menyara dua cahaya mata mereka dengan bantuan keluarga selepas mendedahkan bahawa Hafiz hanya memberikan nafkah sekitar RM100 bagi setiap anak, di mana jumlah tersebut jauh daripada mencukupi untuk kos sara hidup terkini. Walaupun Hafiz cuba melakukan kemunculan semula dalam industri baru-baru ini, beliau mengakui masih sukar mendapat kepercayaan produksi kerana sentimen negatif masyarakat yang masih belum reda terhadapnya. 2. Syamsul Yusof. Cuba fikir balik. Yang benda ni orang tak tahu urusan rumah tangga saya dengan Sarah. Orang tak tahu. Anda tak tahu secara keseluruhan. Tapi anda memaksa seseorang itu cerai. Apa ni? Kan? Syamsul Yusof menerima kecaman hebat daripada netizen selepas rahsia perkahwinan keduanya di Thailand bersama Ira Kaza terbongkar yang sekaligus mengesahkan dakwaan kecurangan terhadap bekas isterinya Puteri Sarah Liana. Tindakan beliau yang dilabel sebagai pengkhianat cinta mendapat reaksi negatif masyarakat kerana sanggup menghancurkan kebahagiaan sebuah keluarga yang sempurna demi wanita lain yang dianggap sebagai penyondol. Lebih memburukkan keadaan, hubungan tersebut tidak mendapat restu daripada ibu bapanya, terutama ibunya Datin Fatimah Ismail yang secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap pilihan anaknya itu. Akibat daripada konflik berpanjangan dan isu kepercayaan, mahligai yang dibina bersama Puteri Sarah akhirnya runtuh apabila mereka sah bercerai pada Jun 2023. Namun jodoh Syamsul bersama Ira Kaza juga tidak bertahan lama apabila mereka pula disahkan bercerai talak 1 pada September 2024 disebabkan pelanggaran taklik. Rentitan daripada drama rumah tangga ini, imej Syamsul sebagai pengarah tersohor terjejas teruk dan beliau terus dipandang serong serta menjadi mangsa kecaman netizen yang menyifatkan kegagalan rumah tangganya sebagai kesan daripada perbuatannya sendiri. 1. Alif Aziz. Bella sebenarnya ada 3 adik-beradik perempuan. So Alif curang dengan adik Bella, Erika Astila, yang ramai cari kat TikTok, yang ramai cari kat Instagram. Punyalah Bella sayang dekat Alif, Bella buang keluarga sendiri. Allahu Akbar.
Sikap curang yang dilakukan secara berulang kali oleh penyanyi dan pelakon Alif Aziz terhadap bekas isterinya Bella Astilah telah menjadi salah satu kontroversi paling hebat yang menghancurkan reputasi dan kerjaya seninya. Bella mendedahkan bahawa Alif telah berlaku curang sebanyak 11 kali, termasuk dakwaan hubungan sulit dengan adik iparnya sendiri serta pelakon Rohainis, yang akhirnya membawa kepada tangkapan haluan. Netizen mengecam hebat sikap Alif yang dianggap tidak bersyukur memiliki isteri yang setia dan sanggup menanggung perbelanjaan keluarga ketika beliau berdepan masalah. Tekanan emosi yang berpanjangan akibat dikhianati berkali-kali menyebabkan Bella nekat untuk tidak lagi memberi peluang ke-12 dan mereka rasmi bercerai pada Jun 2024. Pasca penceraian, kerjaya Alif Aziz dilihat sukar untuk pulih sepenuhnya berikutan boikot berterusan dan imejnya yang sudah tercalar di mata peminat serta syarikat produksi. Disebabkan beliau tidak pernah menghubungi anak-anak sejak awal tahun 2025, Alif mengakui amat merindui mereka dan mendoakan kebahagiaan mereka sekeluarga walaupun beliau tidak dapat berjumpa atau berhubung dengan Aiden dan Ara. Pada masa yang sama, anak-anak Bella dilihat semakin rapat dan selesa bersama ahli parlimen MUA iaitu Syed Saddiq, malah anak sulung Bella iaitu Aiden dikatakan mengidolakan Syed Saddiq dan juga Aiden dikatakan memanggil Syed Saddiq sebagai ayah. Bella dan Syed Saddiq yang kini dilihat semakin akrab dikabarkan sedang merancang untuk mendirikan rumah tangga pada tahun ini, menandakan lembaran baru dalam hidup Bella dan anak-anaknya. Apakah pendapat anda tentang 6 selebriti lelaki yang curang dan dikecap hebat oleh netizen? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.